Alhamdulillah malam ni saya terpilih kerana tidur hotel. Seperti yang semua tahu, tidur hotel ni adalah baby saya dan suami, iaitu hotel pertama kami. Sebenarnya tidur hotel ni dah lama dah. Nama tidur ni saya ambil sebab tidur, sleep. Jadi saya nak angkat nama tidur ni, nama Melayu ni, jadi bila orang luar datang tanya, what does it mean of tidur? So kita tahu lah, okay, sleep. Jadi kita secara tak langsung kita mengangkat nama bahasa Melayu tu sendiri. Dan satu lagi, hotel saya ni 3 star je. Tapi ada, bila saya buka hotel ni, orang-orang semua ada yang sebenarnya tak pernah tidur a proper hotel. Tidur hotel yang kat rumah-rumah kedai yang macam Oyo tu pernah lah kan. Tapi surprisingly ramai juga orang yang tak pernah tidur dekat proper hotel, tidur hotel. Jadi 3 star ni saya rasa mampu milik. Jadi bila hari biasa pun kita bagi dalam RM95 to RM97. Dan saya rasa saya juga suka membantu mereka yang tak pernah experience untuk tidur di hotel merasai pengalaman untuk tidur di hotel tidur. It's not a full-fledged hotel. Kita ada kafe, cuma kita tak ada swimming pool. Dulu hotel nama dia Hotel Pudu Raya. Jadi kita ambil alih daripada UDA. So kita buat hotel tu, kita refurbish balik. Hotel saya kat Leping. Sejak bila tu? Sejak bulan 10. Berapa bilik? 68 bilik. 68. So lepasnya ada expansion program tak kat dalam ni? Itulah macam diorang tanya tadi, insya-Allah saya ni cita-cita tinggi juga tapi taklah besar. Kita berpijak di bumi yang nyata sebab hotel tu pun kita bukannya pakai duit bapak sendiri. Hotel tu kita pinjam dengan bank. Jadi kita ada komitmen nak bayar bulan-bulan pada UDA sebab kita lease bangunan tu. Kita ada komitmen bulan-bulan nak bayar dengan bank. Dalam masa 5 tahun lagi, seandainya dikurniakan rezeki lebih, kita akan buka lagi tidur hotel di mana-mana lah mungkin. Pertama di Indonesia. 2 lah. Saya cadang dekat Langkawi satu, dan mungkin di one of dekat Penang ke macam tu. Suami saya pergi cuti. Kita orang jadi macam suka cuti, dan kalau kita orang pergi cuti, kita orang tak pergi hotel yang besar-besar. Sebab kita nak rasa cuti, kita nak experience the place. Dan saya merasakan kita perlu lebih banyak macam 3 star hotel ni sebab dia mampu milik. Kalau orang luar nak datang Malaysia pun, dia just nak tidur 1 ataupun 2 malam sebelum dia transit ke mana-mana city dekat dalam Malaysia ni. Saya rasa ialah murah. Yang penting ialah murah, selesa dan bersih. First, bantal kita tak ada compromise. Siapa yang tidur kat hotel kita orang cakap bantal memang best, memang bersih. 2 benda kita tak boleh compromise dengan air panas. Kalau tetamu daripada India, daripada China. Okey, sebab dekat bawah tu dia ada bus transit ke Genting. Jadi tidur hotel tu digunakan sebagai hotel transit yang tidak bermalam di Genting. Diorang bermalam di tidur hotel, pergi balik hari, lepas tu tidur balik kat hotel. Frankly speaking, di dalam bidang apa juga saya ceburi, awal saya memang tak terlibat. Memang dia bukan tak ambil tahu, dia ambil tahu, tapi dia bukan seorang yang mengajar saya dalam industri perniagaan. Pandai-pandai sendiri lah. Pandai tak. Alhamdulillah saya dijodohkan dengan suami yang memang dalam bisnes. Dia telah berniaga lebih kurang dalam 25 tahun dah. So dia lah yang saya punya business mentor sekarang. So nak harapkan mentor politik pun dia tak ajar saya dalam apa-apa juga bidang. Cuma saya sendiri-sendiri, dan alhamdulillah memang saya sampai sini pun sebab suami saya yang banyak guide saya on business.